Macam mana nak daftar? Free ke daftar? Masya Allah, ya betul. Untuk join Circle Dr. Wani, free sahaja. Nak buka akaun Public Gold di bawah bimbingan Dr. Wani pun free sahaja. Okey, jom saya ajar. That's why bukan setakat kita sahaja kena buka akaun tau. Anak-anak kita, pasangan kita, kaum keluarga, family, jom buka akaun ramai-ramai. Saya ajar macam mana. Okey, mula-mula pergi ke profile Dr. Wani Gold. Kalau boleh, sign up je kat sini dan nanti tim Dr. Wani akan contact kalian semula. Ataupun kalian boleh sahaja save nombor Dr. Wani dan terus ke message mereka. Okey, bila dah message Dr. Wani, nampak tak kat sini? Kalau kita nak buka akaun dewasa, kita buka sahaja daftar akaun dewasa. Kalau kita nak buka akaun untuk anak-anak, boleh terus tekan daftar akaun junior kanak-kanak. Kalau untuk warga Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, boleh sejut terus sahaja message kita dan kita akan bagi tahu macam mana cara dia. So, kita tekan. Okey, bolehlah isi full name, IC, date of birth, email, introducer PG code, memanglah nama saya sendiri dan tekan proceed. Okey, lepas dah berjaya register, terus tekan ke Public Gold. Pergi ke website publicgold.com.my dan pergi kepada menu, pergi kepada login. Waktu login, boleh masukkan username dengan password ni IC. Untuk pertama kali, memang kita masukkan IC untuk username dengan password ataupun boleh terus buat kepada forgot your password. Kena masukkan TAC dalam 2 kali untuk verification. Ataupun boleh terus download apps Public Gold. Bila download apps Public Gold, sama juga masukkan IC untuk both username dengan password. Untuk buat pembelian pertama senang je. Tekan top up. Bila kita tekan top up, buat serendah RM100 pun dah aktifkan akaun. Dan place order. Bila dah dapat nombor PG code, itu consider anda sudah aktifkan akaun. Dan anda akan dibawa ke dalam Circle Dr. Wani. Selamat datang ke dunia Circle Dr. Wani yang mengajar anda bagaimana untuk menjadi kaya berjaya dunia akhirat. Kalau anda rasa anda susah nak menabung duit, jom kita menabung emas. Sebab apa? Sebab kalau kita menyimpan duit sikit-sikit, lama-lama masih sikit. Sebab kita belanja, akhirnya jadi resit. Kalau kita menyimpan emas sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Dengan RM100 sebulan, dapat keluarkan 1 dinar. Okey, jom daftar sekarang.